Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Khamisuha uquha ayil jum'ati ba'dal khutbataini ba'da zawalin lamma fi sakhaini annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalla al jum'ata illa bi khutbataini bi arkanihuma ay yustaratu uqu'u salatil jum'ati ba'da khutbataini ma'a iktiyanil arkanihuma atiyati wa hiya khamsatun ahaduha alhamdulillahi ta'ala. Ilah bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha, dan bermula syarat sah sembahyang Jumaat lam, bermula syarat sah Jumaat itu uquha, itu terjadinya Jumaat sesudah khutbataini, sesudah dua buah khutbah, ba'da zawalin, sesudah tergelincir matahari, sebagaimana ataupun lima bagi barang fi sahihaini, dalam hadis yang sahih kedua-duanya, Bukhari Muslim. Ke mana? Annahu, bahawa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalla, hana sambung yang Nabi akan Jumaat kecuali bi khutbataini, kecuali dengan dua buah khutbah, arkanihuma, dengan rukun keduanya dua buah khutbah. Artinya disyaratkan, disyaratkan akan terjadinya sembahyang Jumaat, jatuhnya sembahyang Jumaat sesudah dua buah khutbah, beserta tiani pedatang arkani, pedatang rukun keduanya, atiyah yang selagi datang ataupun yang telah datang. Ya benar. Berarti tungku yang kelimanya syarat sah Jumaat adalah tak jatuh Jumaat sesudah khutbah, baik awal khutbah dengan Jumaat. Jadi berawal khutbah, tak jatuh Jumaat sesudah dua buah khutbah, dengan zawal matahari, tergelincir matahari. Karena hadis yang sahih kedua-duanya. Di dua buah hadis sahih Bukhari Muslim. Anahu, bahawa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hana sambung yang Nabi akan Jumaat kecuali dengan dua buah khutbah. Ili Nabi bersembahyang khutbah, hana sembahyang ju beda dengan khutbah khutbah yang lain, khutbah raya awal khutbah dengan sembahyang Jumaat awal khutbah mesti mana khutbah lain ahli sembahyang baru khutbah, sedangkan sembahyang Jumaat awal khutbah, menan yang bubuk lina Nabi ya. Biarkaniha, dengan dua buah rukun, artinya apa? Artinya disyaratkan akan
terjadinya sembahyang Jumaat sesudah 2 buah khutbah beserta pendatang rukun keduanya. Berarti sembahyang Jumaat oleh khutbah. Menalih khutbah langsung sembahyang Jumaat. Wahya dan bermula dianya 2 buah rukun khutbah itu khamsatun, itu 5. Bermula dianya rukun khutbah itu 5. Ahaduha bermula salah satunya 5. Itu alhamdulillah. Itu puja kepada Allah Ta'ala. Wataniha dan bermula yang keduanya rukun khutbah itu salatu ala Nabi. Selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilafdihuma dengan lafai kedua-duanya. Artinya apa? Takun alhamdulillah wa salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menan. Alhamdulillah wa salatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti alhamdulillah dia cit. Alhamdulillah. Bedakan ahmadullah bercit alhamdulillah. Ataupun ahmadullah dia cit. Ahmadullah. Adalah kepuja oleh Allah. Ataupun belum puja akan Allah. Ahmad adalah aku puja akan Allah. Fala yakfi, maka hana memada dengan takun syukurullah. Syukur kepada Allah. Ini kan nyan hansa khutbah tu kata syukurullah akun. Anakun alhamdulillah. Memada hansa khutbah akun syukurullah. Au asanaullah. Ulun cekat akan Allah. Ampun hana memada. Mohon nunggu kan. Tak. Wala alhamdulillahirrahmani. Anjak ti hana memada cik takun alhamdulillahirrahmani. Anjit. Kamu mohon nunggu baru. Anjit. Khutbah tengok alhamdulillah rahman takun. Alhamdulillahirrahman takun. Anjit. Berarti hansa rukun khutbah. Au lirahim, alhamdulillah, alhamdulillahirrahim takun. Yang pun hanmada tu. Kamu ka Allahumma salla. Allahumma salli. Allahumma salli. Ataupun Allahumma salla. Allahumma sallallahu. Nyan selawut tunggu, nyan memadan. Nyan memada takun selawut. Muno kalau alhamdulillah nyo selawut. Mau kan? Muno puja nyo selawut. Takun Allahumma salli jid. Au sallallahu takun jid cik. Au salli ala Muhammadin. Yang pun jid. Mau? Au Ahmadin takun. Dia cik. Au salli ala Muhammadin. Au salli Ahmadin takun. Memada. Au rasuli ataupun takun rasuli. Mempun memada. Nama-nama Nabi yang naba dalam khairat tak memada teman. Memada. Kecuali nama-nama yang hang sebut kainahnya hana memada. Nama Nabi yang hang sebut kainah hana memada. Au nabi awil khashirin wa nahwihi. Atau takun Allahumma salli ala nabi
Ataupun dakun Allahumma salli ala hasyiri. Jid. Hasyir. Dan seumpama demikian. Nyam tu. Pada mbah Nabi yang disebutkan dalam Al-Khairat. Erti pada mbah. Pada mbah. Erti membelah. Sekali beli. Pada erti membelah boleh erti membelah. Mana Nabi. Boleh orang ni lalai tiap Jumaat nanti. Nah, sekali balik. Baik. Fala yakfi, maka hana memada takun Allahumma sallim. Anjir takun. Allahumma salli ala Muhammad. Anjir aku. Lain kata takun Allahumma salli ala Muhammad. Anjir. Anjir sahut bah. Warham Muhammadan. Takun. Warham Muhammadan. Nyampun anjir. Ya. Wala salli ala wala sallallahu alaihi. Nyampun anjir. Dah anjir lam dakun sallallahu alaihi dengan damir. Karena alaihi anda damir anjir. Ban. Amho. Fa in taqaddama alaihi zikrun yarja'u ilaihi damiru. Dan sekalipun diperdahulu baginya oleh zikir yang kembali kepadanya oleh damir. Yang pun hanjit aku. Walaupun dah kata ke zikir ke dia. Yang kembali damirnya damirnya kembali kepada kepada Nabi dalam kata kan. Hanjit. Sekalipun kedai bagi zikir, yang zikirnya yang kembali damirnya kepada Nabi Muhammad. Anjir. Kama sarahabihi, sebagaimana yang telah bersarah dengan nama oleh Jami'un Muhaqqiq. Menan yang kala kepeterang oleh Jami'un Muhaqqiq. Di nakhilaf nakhilaf Jami'un Mu'takhirin. Waqala Kamilul Zamiri. Waqala Kamilul Zamiri, telah berkatalah Kamilul Zamiri, ulama Kamilul Zamiri, kasiran banyaklah barang yang lupa oleh mereka itu khutbaan akan khutbah fi dalika. Orang yang tua bak khutbah bak bacaan telah tahu. Dua orang. Orang yang kun Allahumma salli ala Muhammad. Ya kan? Jadi menang gimana? Satu hantar khutbah karena telah bacaan. Sudah ada pula tanya bahawa orang yang tua bacaan khutbah. Mau tu orang yang tua. Intaha biaba. No le teman. Gimana? Aku kan ada teman. Bila saling. Dah? Bila saling. Salim. Nyusali beda makna je nuku. Beda ramah makna. Anan kan beda je segi makna. Yang je sejahtera. Nyanyo selamat. Beda. Dia hanjit. Dan le yang lain lam yang hanjit tu.
Man untuk lain ko katik badang na asyik keun selawat. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ana? Adapun Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Lian ati Allah wa ati Rasul kan? Kepujuk kan? Nah, lian nyan yang mudah-mudahan yang kekeriban. Nyan mungkin kan na khabariyah insya'iyah na dia. Na khabariyah na insya'iyah apa makna? Khabariyah khabar insya'iyah keni latih. Yang bawah tanya agam selebut kepada nak. Walawi. Na khabariyah na insya'iyah. Yang mana nak upu? Oh. Jadi mama roti khutbah nak baca selawat. Nak baca selawat? Macam ada. Yang nak baca selawat kan hantar kuih khutbah. Tina. Sebab syarat rukun khutbah benar. Hujung kan? Selawat yang rukunnya. Rukun ibadah khutbah. Man yang selawat membanggakan diri ure. Ini yang membanggakan dirinya. Rangkanya tak wajib. Tak? Lain ada yang lain? Fala taqtaru bima tajiduhu masturan fi ba'dil dud bil niyatiyati ala khilafi ma fihi muhaqqiqul mutaakhiruna. Maka baik engkau tertipu. Fala maka baik engkau tertipu bima dengan barang yang engkau perdapat akannya barang masturan yang berhamburan ataupun yang tertulis fi ba'di katabil nibatiyati pada sebagian kitab. Pada sebagian kitab nibatiyah ataupun nabatiyah, kitab nabatiyah ala khilafi di atas khilaf barang sabit pada barang itu yang telah keputahkik oleh ataupun yang telah putahkik diputahkikkan akan mutaakhirun. Maka baik engkau tertipu dengan barang yang engkau perdapat akan berhamburan atau akan tulisan pada sebagian kitab tungku nabatiyah. Yang baik tertipu kena. Dia ada khilaf ulama muhaqqiq. Ulama muhaqqiq mutaakhiruna. Hati mana nunggu sama dengan baik langsung tacok pedoman ataupun tacok ilmu-ilmu daripada kitab namatiyah. Baik langsung tacok. Artinya hati-hati baik sampai tertipu.
Sebab inan na khilaf li ulama muhaqqiq mutaakhiruna. Ka. Wasaniha dan bermula wasalisuha dan bermula yang ketiganya rukun khutbah itu wasiatun, itu wasiat. Bangan wasiat bitaqwa Allah, dengan takwa kepada Allah. Ka. Wala ta'ayyanu lafduha, dan baik ditentu dan baik tertentu, baik tertayinlah lafaznya wasiat, dan baik panjanglah lafaznya wasiat. Bal tetapi memada dengan seumpama ati Allah, baik panjang tat, baik tertentu tat, baik menintai hari, baik tertain hari ya. Baik tertain dan baik dapupa, baik dapu panjang. Takut dapu panjang bosan ni dengar legop. Yalah. Memada dengan ati Allah wa ati Rasul. Ya. Mimma daripada barang sabit badannya barang itu haisun, itu bangkit ala taatillah, itu bangkit biseruan di atas taat kepada Allah. Jika benar. Au jawrun an maksiatin, ataupun meninggalkan daripada maksiat. Lihat tunggu. Ya. Berarti rukun khutbah yang kedua, rukun khutbah yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah wasiat. Wasiat dengan taat kepada Allah. Tak ada kena nasihat ji. Be tertentu tak di lafaz ji. Be panjang tak bila lafaz ji. Memada dengan hati Allah dah kun. Ya khutbah kalian Nabi hati Allah wa hati Rasul kamu ada. Ya. Taat olehmu akan Allah dan taat olehmu akan Rasul, dan jauhkan olehmu daripada maksiat. Au zajrun an maksiatin. Arti zajrunnya adalah dud ataupun tinggal daripada maksiat. Kali kan gaji kemenan. Lianaha dengan apa sungguhnya wasiat itu maksud daripada khutbah. Wasiat adalah wasiat yang demikian. Lafaz maksiat ati Allah wa ati Rasul, ataupun ati Allah ala taatillah au daurun ala maksiatnya adalah maksud daripada khutbah. Fala yakfi, maka hana madalah semata-mata ta'zirin, ta'zir dud dia hadapun daripada tipu daya dunia. Lanjut. Bantah pegang masalah tipu daya dunia ini anda pegang. Nya hanggebi. Memada tawasit majrudul ta'ziri an gururid dunya. Semata-mata ta'zir daripada tipu daya dunia. Lanjut. Wa zikril mauti, dan tak ingat mati. Lanjut sit. Han moda takun zikril mauti. Mana nah? Ingat mati. Lanjut. Tak ingat mati. Ya. Wa ma fihi, dan hanjatlah fihi dan ma, iaitu barang sabit banyak barang itu daripada fiddaati atau faddaah iaitu haru-hara dunia. Tambung fitnah dunia. Dan barang sabit banyak barang itu sabit daripada haru-hara dunia, ataupun wa alami
ataupun wa'alam. Alam itu kepedihan alami dan kepedihan yang pun hanjit. Tak pegah masalah haru-hara dunia ini. Tak wasiat masalah haru-hara dunia. Wasi yang kedua, wasiat adalah taat kepada Allah dan menjauhi daripada maksiat. Ini lebih. Qala Ibnu Ruf'ah, telah berkatalah Ibnu Ruf'ah, memada pada barang, padanya wasiat oleh barang yang didengar ianya daripada kata memada padanya wasiat oleh barang istamalat yang istamalat yang bersemul lah. Apa makna yang lain dengan bawah? Melengkapi ya. Yang melengkapi ataupun yang bersemul ianya barang. Di atas urusan, di atas perintah dengan siap sedia bagi mati. Yang juga. Yang memada. Siap-siap mati. Roti kat mati tu. Inilah kira-kira. Kalau ayah yang muda-muda wasiat yang muda-muda mati. Main tu kenan. Bang. Jalan naik dalam. Ni pakai aku nak tunjuk ke? Aku nak pindah ke rumah. Jut. Ini ayat lah. Jut. Yang ke wasiat cik kan? Yang melayu kaya. Wasiat. Menanlah kira-kira aja. Kata yang kun Ibnu Ruf'ah memada padanya wasiat oleh barang yang melengkapi yang barang di atas perintah dengan pun perintah dengan siap-siap sedia mati. Siap sedia li mauti bagi mati. Yang juga tengku. Wa yustaratu dan disyaratkan akan bawa ya'ti pendatang ia dengan tiap-tiap daripada rukun akan saniyah. Disyaratkan akan bawa dipendatang dengan tiap-tiap daripada rukun akan salasati. Akan salasah. Salasah apa tu? 3. Fihuma pada keduanya. Benar heboh. Pertama iaitu puja, yang kedua adalah lewat, ketiga yang kedua adalah lewat, yang ketiga wasiat yang benar yang disyaratkan pada daripada 2 buah rukun khutbah akan 3 heboh yang pertama tapi yang pertama dan yang kedua yang pertama dan yang kedua iaitu disyaratkan akan bawa pendatang dengan tiap-tiap 2 buah rukun akan akan 3. Jadi bak 2 buah rukunnya disyaratkan benar heboh. Pertama puja, yang kedua selawat, yang ketiga wasiat. Ayat dengan doa kaki bak akhir terdi tak kunci ayat bak yang kedua yang pertama je cit cuma yang disyaratkan hebohnya benar mendua hati ayat dengan doa kaki bak akhir artinya fihuma pada keduanya artinya fi kulli wahidin pada tiap-tiap yang satu daripada 2 buah khutbah. Benar. Wa yundabu
Ayyarta tiba. Dan disunahkan akan bawa dipertertiblah khutbah. Dan sekata dan disunahkan akan bawa dipertertib oleh Tunku Khatib, ya, arkan akan rukun-rukun yang 3. Awama ba'daha atau barang sesudahnya, dan barang sesudahnya ju. Atau sesudahnya, sudah wasiat dengan ayat dan doa menan. Sunat ni, sunat tapi tertib 2 boh ruku-ruku yang 3 yang sunat tapi tertib. Kau wajib sunat. Masa dah kun alhamdulillah le. Apa? Mungkin leleh alhamdulillah. Yang dah kun wasiat. Yang dah kun selawat jeut. Semai no sunat tapi tertib. Okey. Lia puja dengan selawat dengan wasiat. Menang. Wa bi ayati ya aula bil hamdi. Dengan bahawa diperdatang ya akan yang pertama dengan bil hamdi, dengan alhamdulillah, dengan puja. Maka yang kedua fasallati, iaitu selawat. Maka yang kedua itu selawat. Fawasiatu kata. Dengan bahawa diperdatang ya aulan pada yang pertama dengan alhamdi, dan yang kedua dengan selawat. Maka yang kedua dengan selawat. Wasiati, maka yang ketiga itu wasiat. Wabil qiraati, dan maka yang keempat dengan baca ayat. Wabi doa, dan maka yang kelima doa. Menan. Sona ada mayang. Lanjut. Doa tetap baki. Masa terjadi tekan ayat bab yang pertama, baki hendak tekan ayat lanjut. Tekan doa ju. Karena kalau tekan mana. Pandai apa 5 menang je. Ana dia dah kun ayat masa bab rukun kedua. Bab khutbah yang kedua. Rukun kedua. Bab khutbah kedua anda dah kun le. Anda dah kun le ayat. Dah kun doa ju. Jeut kanan. Batas wata jimat ada. Wate kait bi kait ka habis wate lehu. Dia boleh. Bayi 3 hanali te wate lehu. Itu mengata. Selama na wate lehu bentang. Nyan je ke jung. Je cuma. Tu orangnya tengok mendum selang kampung yang tu tengok. Mama kulat kan tengah tu. Jaga mama dong jaga. Tengah pek dia jaga. Popa pengapa kurang 15. Kasa. Nya le orang je ke teman am tang je. Yang jaga mendum 3 jaga. Tengah apa tu ada gedi. Zaman kampung mabuk kulat. Ataupun tengok kampung tro baju makan baju orang pun mana tengok mendum. Orang pun kan tengok buat tengok mendum kampung tengok. Ya, kemudian jaga kita ke apa jangan.
Dengan put jaga. Karak-karak kita mau ngata dia jaga. Nya lagi kan hotel semayang Jumaat ke semayang ibu dia. Kalau minta mang. Kalau dia mata. Manta kedi pelat sabah rakaat. Semayang Jumaat nya hantar ke Jumaat. Ni ke Jumaat semayang lu. Oh. Ha? Khotbah ke biasa ju. Betul. Ni nak cerita le khotbah. Khotbah ju. Ana bayan nasihat ni. Dan kau boleh kampungnya. Kau pulang kampungnya. Si ulang tu ke? Iya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qami su'a wa